Ni memanglah raya tu dah tak ada apalah nak raya. Baju semua memang dah habis lah. Sebab sikit pula. Dalam masa tak sampai 1 jam lah dia tu. Masa tu akak dah pindah ke PPS lah. Lepas tu balik rumah sekejap. Sebab nak ambil dokumen-dokumen tu semua kan. Terima pula. Ambil dokumen tu dah sampai dah ada lah. Dah sampai dah ada tu. Lepas tu kejap tu terlupa pula kucing dalam sangkar tu. Tu abang balik tu nak keluarkan kucing tu. Dah sampai hidung. Kejap je lah. Lepas tu orang ambil gambar semua dah habis lah. Dah tak fikir dah raya dah. Dalam rumah dah tak ada dah, kosong dah. Akak ni sensitif sikit kau tanya akak. Ada, saya lekas keluar. Anak saya tarik keluar. Dah apa ni? Tak ada cik. Lagi tempat lain tak beranak. Saya bawa pergi kat Afinteng tu. Sewa sewa kedai tu kan, memang kedai atas. Macam mana dengan persiapan raya cik semua? Tak ada. Dah tak diingat tu semua. Saya tak ingat dah. Tak ada. So cik memang tinggal berdua dengan suami kat sini? Anak ada. Anak ada. Ada 2, lelaki 2. Cucu. Tapi nasib baik sempat keluar lah. Barang apa yang sempat selamatkan, dokumen penting? Cuma barang yang penting je lah. Sama gobok-gobok main tenggelam semua. Macam persiapan raya apa semua tu dah beli ke? Apa yang dah beli? Macam kuih-kuih, baju raya apa semua habis lah, terendam. Dah tak ada apa lagi lah. Memang raya kali ni memang orang kata tak ada apa-apa lah. Pasal freezer semua rosak kan. Memang tak ada nak beli-beli barang-barang tu pun, orang kata nak tempat nak simpan tu tak ada. Kira ni kali agak belasan adik-adik je datang bawa makanan je, itu je lah. So memang tak fikir lah nak raya? Tak ada. Okay, ini yang nak nampung ni 2 biji kereta tenggelam ni pun tak tahu berapa ribu kan. 2 kereta tenggelam. Lepas tu baru beli tu Toyota Cross dengan Azia kan. Tu nasib baik satu tu ada insurans bencana alam, yang satu tu tak ada. Baru sejak ni tadi tarik. Persiapan raya lah. Tapawir ni untuk kita munjung-munjung kan. Dan raya ni memang musnah habis lah semua. Tak dapat diselamatkan langsung.